Assalamualaikum dan salam sejahtera, MS Motovlog sini geng. So pada video kali ini aku tak on board di atas motor disebabkan aku nak buat something pada motor ni. Aku nak try rendahkan fork hadapan, tengok berapa inci yang boleh. So aku nak hadapan ni lebih agak tunduk, lebih nampak nice sikit. Dan selain itu juga aku akan pasang satu benda yang aku order daripada Shopee dalam 4 hari yang lalu. So hari ini baru sampai. So aku order dari Indonesia. Seperti korang sedia maklum lah, untuk aksesori Honda CBR 250RR ni, kebanyakan Indonesia memang banyak aksesori dia. Untuk pasar Malaysia dia agak kurang sikit. So jom kita lihat apa barang yang aku order dari Indonesia. So ini adalah barang dia. Aku tak unboxing lagi, kejap lagi kita akan unboxing. So ini adalah peralatan yang aku akan gunakan untuk aku turunkan fork hadapan. So tanpa buang masa, jom kita lihat apa barang yang aku akan order ni. So inilah dia geng barang yang aku order dari Indonesia. So ini adalah windshield. Aku ambil yang windshield yang jenis agak tinggi, dan juga aku ambil solid black. So barang pun tak mengalami apa-apa crack ataupun calar. So nice. So, nanti kita akan pasang ni. So sebelum kita pasang ni, kita akan try rendahkan fork hadapan terlebih dahulu. So let's go. So untuk turunkan fork hadapan Honda CBR ni agak mudah, tak perlu nak buka firing bagai apa semua cover set apa. Just kita nak longgarkan nut 14 di bawah tu, dan juga kita menggunakan ilengki, dua ilengki ni, nut ilengki ni kita just longgarkan je dan kita turunkan. Tapi kita akan buat sebelah terlebih dahulu, baru kita akan buat sebelah. So jangan buat dua sekali, takut dia akan terus jatuh ke bawah. So kita buat step by step. Buat belah kiri dulu, lepas tu kita akan buat ke belah kanan. So jom. So longgarkan dulu nut 14 di bawah ni. Kalau korang nampak. Okey, jelas So just longgarkan je. Dah longgarkan nut 14 di bawah. So kita menggunakan ilengki size 6 untuk longgarkan handle ni. So dah longgarkan, kita boleh slowly untuk turunkan belah sini dulu. So ni dah nampak perbezaan antara dua. Ni dah turun, sana masih yang standard lagi. So aku nak tengok dulu berapa inci aku nak turun.
Dan selepas dah sesuai dengan cita rasa korang, berapa yang korang nak turun, so just korang ketatkan kembali nut 14 di bawah ni terlebih dahulu. Lepas tu korang ketatkan 2 ilengki ni. So itu je, simple. Dan step ni akan berulang ke 11, sama juga persis dia punya step. Just longgarkan bawah terlebih dahulu baru atas, dan bila ketatkan bawah dulu baru atas. So settle untuk penurunan fork hadapan. So aku turun dalam 1 inci suku. Bagi aku ni setup aku, so boleh tengok daripada tadi dia agak turun sikit. So ini setup aku, bagi aku dah cukup nice. So seterusnya kita akan tukar windshield yang aku dah order yang tadi unboxing. So kita akan pasang. Benda ni agak simple. Just nak buka ilengki ni, 4 skru ilengki ni. Lepas tu kita cabut, lepas tu pasang yang kita order tadi. Let's go. Okay, aku dah siap pasang windshield dan juga turunkan fork. So inilah hasil dia. So, aku turunkan fork sebanyak 1 inci suku dan juga aku pasang windshield. So macam pemasangan windshield tadi memang simple je. Just buka 1 2 3 4 nut ilengki. So just tarik dan pasang yang baru. So, itu memang tak begitu rumit, cumanya kena beli nombor flat balik lah. So kita refresh balik apa yang aku buat pada video kali ini. So untuk penurunan fork begitu simple, tak perlu nak buka cover bagai. Just longgarkan nut 14, lepas tu ilengki dan 2 ilengki ni longgarkan. So just turun, and bila nak ketatkan bawah dulu baru T, and then handle grip ni lah. So itu je, simple. So hasil dia ni lah. Seperti korang tengok, dia agak rendah sikit berbanding yang sebelum ni. So windshield pun aku ambil yang tinggi, so memang nice lah. Jadi gang, video untuk kali ini setakat ni ya. So, aku nak share berkenaan dengan cara penurunan fork dan juga memasang windshield. So itu je untuk video kali ini. Harap video ni menjadi manfaat untuk korang. So jumpa korang di next video, dan jangan lupa tekan butang subscribe
like video ni, share and comment, geng. So itu saja dari saya. Assalamualaikum and bye bye.